Bila balik kampung beraya, memang lain macam. Jalan sesak pun boleh jadi seronok bila penuh dengan gelak tawa dan cerita sepanjang perjalanan. Setiap perjalanan ada ceritanya dan setiap mandu pula ada style tersendiri yang kadang-kadang buat kita terhibur tanpa sedar. Jom kita tengok jenis-jenis pemandu ni. Pengikut peta. Pertama sekali, kita ada pengikut peta yang setia. Pemandu ini lebih mempercayai peta dalam keretanya daripada nalurinya sendiri. Kalau Atlas kata belok kiri, dia terus belok kiri. Kalau Atlas kata ada jalan lebih cepat, dia ikut saja tanpa sebarang soalan. Bagi dia, Atlas sentiasa betul. Kaki laju. Kaki laju ni, kalau nampak sedikit ruang kosong di hadapan, memang akan terus tekan minyak. Bagi dia, balik kampung bukan sekadar perjalanan. Ia macam perlumbaan. Setiap saat amat berharga dalam misinya untuk dinobatkan jago jalan raya. Melainkan ada sesuatu yang menarik perhatiannya, seperti seekor kucing yang comel. Kucing! Raja playlist. Sepanjang perjalanan balik kampung, dialah yang pegang muzik. Dari lagu raya klasik, ke lagu disco dan dangdut, sampai lagu yang semua orang dalam kereta kena hafal. Traffic jam pun tak rasa lama, sebab seluruh kereta dah jadi macam dewan konsert. Pemandu terlebih teliti. Sebelum balik kampung, pemandu ni akan memeriksa setiap perkara dalam senarai semak dia yang terperinci. Enjin, check. Tekanan tayar, check. Baki tashinggo pun dah top up. Dia akan imbas semula setiap perkara 3 kali sebelum mula perjalanan. Tapi beg dia masih elok tertinggal dekat rumah. Alamak! Member wajib recharge. Dia ni tak boleh bergerak jauh tanpa isi bateri kereta dan isi perut sendiri. Setiap kali perjalanan panjang, mesti berhenti untuk makan. Kalau tak, perjalanan balik kampung macam tak lengkap. Apa jua jenis pemandu, yang paling penting ialah sampai ke destinasi dengan selamat dan sihat. Raikan kegembiraan sampai ke rumah, di situlah raya sebenar bermula. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.